Okey, sekarang kita nak mesin basuh saya rosak. Jadi ni adalah Toshiba. Kalau macam mana nak keluarkan air dalam mesin basuh, tengok ada air secara manual bila mesin basuh tak function. Okey, jadi kita buka dia punya cover belakang dulu. Buka, lepas tu tengok saluran yang ada dekat sini. Okey, nampak satu part ni. Nampak tu. Tu, kejap. Tengok boleh suluh tak. Okey. Nampak yang ni kan. Okey, saya tunjuk. Ni. Okey. Susah sikit. Okay, tarik je benda ni. Tengok air start keluar. Penat sikit lah. Okay, tarik situ. Untuk siapa yang tak tahu baru belajar, aku baru belajar dari ada seorang abang dekat blok sebelah ni. Terima kasih lah pada dia.